Ambil semua. Ayo pun buat buka. Banyak ni. Buka barang. Port Dickson kecewa kerana tidak dibenarkan berniaga menggunakan motosikal. Seorang lelaki bertindak membuang kesemua barang jualannya di jalan raya sebagai tanda protes. Menerusi video tular, kejadian tersebut dipercayai berlaku berhampiran sebuah pasar raya di daerah ini. Lelaki itu, dalam nada marah, mempertikaikan tindakan dua penguat kuasa Majlis Perbandaran Port Dickson, MPPD, yang melarangnya berniaga di lokasi tersebut. Bukan sekadar mencari barang dapur, malah nak cari sesuap nasi di negara sendiri pun susah, katanya dalam rakaman tersebut. Dia turut meluahkan rasa kecewa dengan menyatakan bahawa dia tidak berniaga sepanjang masa di situ dan mempersoalkan sama ada dia perlu melakukan jenayah jika tidak dibenarkan mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam video lain yang turut tular, kelihatan orang ramai mengutip petai yang dibuang dan meletakkannya semula ke dalam bakul motosikal lelaki berkenaan. Namun, dia sekali lagi bertindak membuangnya ke dalam longkang, menzahirkan kekecewaan terhadap tindakan penguat kuasa. Perkongsian video tersebut mengundang pelbagai reaksi warganet, dengan majoriti meluahkan rasa simpati terhadap lelaki itu. Ada juga netizen yang meminta MPPD menggunakan budi bicara kerana lelaki tersebut bukan berniaga dengan mendirikan kemah di tepi jalan, sebaliknya hanya menjual barangan menggunakan motosikal. Ambil semua. Nah. Nah, ambil semua. Ambil semua. Ambil semua. Nah, duit buat. Ambil semua. Ayo pun buat buka. Banyak ni. Buka barang apa nak cari tujuan nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Bukan hari 24 jam cari tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, suruh menyamuk. Suruh jual dada. Ha? Sama. Jadi perempuan nanti orang Islam pun tak boleh. Ambil bang, kita kawan. Ambil lah. Lagi satu kes yang memang menyedihkan. Dalam video ni aku nampak pakcik tu tak ada buka gerai apa pun. Dia jual petai dekat belakang motor dia lebih. Nah. Nah, ambil semua. Tapi ya, tuk-tuk muncul dah abang penguat kuasa berdua ni. Bukan barang apa nak cari tujuan nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Bukan hari 24 jam cari tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, suruh menyamuk. Suruh jual dada. Memang tak terkejut lah tengok pakcik ni frust habis sampai baling segala petai yang dia nak jual. Bila aku buka komen video ni aku nampak ramai gila orang cakap, weh kalau warga asing semua selamba je berniaga. Tapi bila orang kita, yang bestnya apa? Aku scroll aku jumpa satu komen yang ni. Hamba Allah ni tanya pakcik ni punya lokasi kat mana. Dia nak bayarkan balik segala petai yang dah dilemparkan atas jalan tu. Moga sentiasa murah rezeki abang ni dan sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan kepada pakcik tu ya.